Assalamualaikum. Yang mana tengah mencari pickup harga bawah 40,000, boleh tengok video ni sampai habis. Hari ni kita nak tunjuk sebiji stok yang ada dekat AR Speedworld. Yang ni Mitsubishi Triton new facelift Yang ni 2011 2.5 diesel turbo. So kereta ni owner dah banyak makeup. Korang boleh tengok sendiri condition dia. Kereta ni original facelift. So muka depan dia macam ni bumper, grill semua dah facelift. Lampu smoke. Sport rim owner dah tukar. Korang tengok, sport rim dia masih baru lagi. Tayar baru 4 biji. Sport rim 17. Cat dia pearl white nampak ni, cantik, kemas lagi, tak ada cala. Korang tengok atas ni pun dah ada lampu. Semua function nampak dekat situ. Kalau korang tahu nama dia boleh komen dekat bawah. So bahagian tepi ni door step dia semua ada. Memang cantik. Untuk yang facelift, belah belakang ni dia panjang So yang ni bahagian belakang dia. Korang tengok, memang cantik lagi, kemas. So kereta ni korang beli terus pakai saja. Tak perlu nak fikir nak tukar tayar, apa semua tak payah. Sebab kereta ni owner dah tukar sport rim baru, tayar baru, engine ok, gearbox ok, aircon sejuk kereta ni. Kereta ni bukan owner pakai masuk off-road, yang ni pakai on the road saja. So harga kita nak jual RM39,900 sahaja. Harga ni sampai hujung bulan 2 sahaja So yang mana beli bulan 3, harga dia bukan RM39,900. So yang mana tengok video ni cepat-cepat datang. Harga kita bagi RM39,900 sahaja. Yang berminat terus kontak nombor dekat dalam video ni. Itu saja. Assalamualaikum.